kita bersama dengan Dr. Ibtisam binti Muhammad Noor selaku pakar perunding onkologi Hospital Kuala Lumpur. Statistik di Malaysia dan mungkin juga di peringkat global kalau boleh dikongsikan. Kalau kita tengok dari segi international, World Statistic Globocan 2022 ya, seramai 20 juta population dunia ni didiagnose dengan kanser ya, and 10,000 menyebabkan kematian. Dan kalau kita tengok lifetime risk ya untuk kanser seluruh dunia ya, 1 dalam 5 orang akan dapat kanser. Yang paling teratas dalam carta adalah lung cancer, diikuti oleh breast cancer, colorectal cancer dan seterusnya. 50,000 pesakit kanser didiagnose di Malaysia 2022 dan kematian adalah lebih daripada separuh, 30,000 actually, causing death from the cancer itself. Lifetime risk pun makin meningkat kalau kita tengok dari segi kita punya statistik di Malaysia 12 hingga 2016 berbanding dengan 2017 hingga 2022 punya statistik, memang time risk makin meningkat. Contoh breast cancer ya. Breast cancer kalau sebelum ini 1 dalam 27. Sekarang dah 1 dalam 23. Colorectal cancer dulu 1 dalam 76. Sekarang seorang daripada 60 orang akan dapat colorectal cancer.